kereta sangat pun. Aku tak tahu lah sempat gedek ni. Pasal maghrib pukul, tadi aku cek 7.27 tau. 7.27. Lah ni pun dah pukul 6.54 lah ni. Aku dah lah baru sampai kan. Tak potong lah kecil. Aku dah lah baru sampai kat kota ni. Kota Sarang Sembut. Kira lagi 10 ke 15 kilo lagi kot. Nak sampai pulau apa tu? Pulau Bunting. Aku nak layan sunset je pun. Lepas tu balik lah. Tapi aku tak pasti lah aku sempat ke tak ni. Tak apa, kita tengok dulu macam mana. Let's go. Weh, sini bahaya bagi kalau lampu. Sini tak ada lampu merah nak ke kiri ni agak bahaya. Dia macam kereta dari setiap cabang tu semua laju-laju. Kau memang kena berhati-hati lah. Tapi jarang ada kemalangan lah kat kawasan ni. Aku rasa tak pernah dengar lagi lah aksiden kat kawasan ni. Kira laju-laju mereka pun masih lagi berhemah lah. Tak ada yang tak pernah dengar lagi lah. Orang kena langgak ke, tak pun ada orang mabuk ke, dia mabuk lepas tu dia bawa kereta kan. Tak pernah dengar lagi lah kat kawasan ni. Kita kat Permatang Buloh. Apa nampak aku nak jerai kat sana tu. Kalau apa nampak lah, kalau tak nampak tu minta maaf kan tau. Aku pun tak boleh tahu ni footage aku ni nampak ke tak ni. Apa tengok tu korang jerai kat sana tu kan. Dia kalau kata aku dekat Pulau Bunting sekarang ni kan. Sabar, jangan pilih lagi, baik aku pilih dulu. Aku risau ni. Sekarang pun dah pukul 7 lah. Aku ada lagi 20 minit lagi lah untuk tengok sunset dekat Pulau Bunting. InsyaAllah sempat lah. Try selaju yang boleh lah. Tapi berhati-hati lah. Pulau Bunting sekarang ni duduk belah kanan aku lah. Nampak? Kalau tak nampak tu minta maaf kan. Aku tak tahu macam mana nak bagi nampak kan. Jangan guna. Okay, kita sekarang berada di Sungai Daun. Sungai Daun dengan persimpangan jalan ke Pulau Bunting ni aku rasa tak jauh ni. Tu Pulau Bunting tu nampak tak kecil tu. Simpang ke Pulau Bunting. Aku harap orang ramai pergi Pulau Bunting sekarang ni. Kalau seorang-seorang ni, uish, seram ke boy. Aku dekat-dekat sini kan. Hari-hari aku naik gerek kat sini. Tak pun aku jogging kat sini pun nyang. Dia lapang. Weh, matahari tu nak turun dah weh. Tu jangan turun lagi, naik dulu. Aku belum sampai lagi.
tepi Pantai Merdeka pun. Sini orang tak berapa main sangat pun. Aku main pun aku nak layan view. Lepas tu aku pelah nak buat apa ni. Aku pun tak tahu kok ada orang jual-jual tepi-tepi tu ke. Aku pun lama agak tak main sini Lah aku main pun aku main tengah hari. Tengah hari lagi tak ada apa-apa. Tu ada parking banyak-banyak tu. Ini kedai makan yang memang dah ada kat sini. Ada orang tapi tak ramai orang dah. Nak parking mana ni? Nak parking hujung-hujung ke? Hujung tu. Bagi nampak ni sikit. Nampak matahari sikit. Sini lepas tu aku nak berjalan kaki masuk. Tengok ada apa. Nak tengok lagi clear. Lah ni pun pukul 7 suku. Ini Adro ni Maghrib 7.27. Jalan saya tengok apa yang ada kat depan tu. Ada agak kereta yang baru parking. Ni tak silap aku Pulau Song Song kot nama dia. Jom balik. Dah nak maghrib ni. Ya, takat tu video aku. Aku rasa ni video paling pendek pernah aku buat lah. Beli ayam, pak ayam ni. Okay, ciao. Salam hari Selasa.